kata, tak kenal maka tak cinta. Begitu juga dalam usaha kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mencintai Allah dengan lebih mendalam, kita perlu mengenali sifat-sifat kesempurnaannya. Walaupun sifat Allah tidak terhitung bilangannya, para ulama telah menyusun 20 sifat utama yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf sebagai asas dalam memahami akidah Islam. Dalam ilmu akidah, setiap sifat Allah perlu dibuktikan dengan dalil yang kukuh. Dalil tersebut terbahagi kepada dua. Yang pertama, dalil nakli, iaitu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua pula adalah dalil akli, iaitu berdasarkan pemikiran dan juga akal yang sihat. Oleh itu, seseorang Muslim tidak boleh hanya bertaklid atau mengikut kepercayaan orang lain tanpa memahami bukti dan dalilnya. Keimanan yang sebenar berlahir daripada kefahaman dan keyakinan terhadap kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada sejarah perkembangan sifat 20. Menurut Ibn Khaldun, pada suatu ketika ramai ulama terpengaruh dengan falsafah asing sehingga berlakunya pencampuran antara ilmu akidah Islam dan juga ilmu falsafah. Kerana ini menyebabkan masyarakat menjadi keliru dalam memahami akidah dan hanya mengikut secara taklid tanpa memahami secara mendalam. Antara kitab yang terlibat dalam perkembangan ilmu kalam ketika itu ialah Asal Al-Taqdis fi Ilm Al-Kalam, Taqwali Al-Anwar dan juga Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam. Seterusnya kita bincang tentang pembahagian sifat 20. Sifat 20 dibahagikan kepada 4 kategori utama. Yang pertama, sifat nafsiyah, iaitu sifat yang menunjukkan zat Allah, iaitu al-wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, iaitu sifat yang menafikan segala kekurangan daripada Allah seperti al-qidam, al-baqa' dan wadaniyah. Ketiga, sifat ma'ni. Sifat ma'ani iaitu sifat menunjukkan kesempurnaan Allah seperti kudrah, iradah dan ilmu. Keempat pula, sifat maknawiyah, iaitu sifat yang berkaitan dengan sifat ma'ani seperti qadiran, muridan dan aliman. Seterusnya, Imam Al-Sanusi membuat satu penyelesaian. Bagi mengatasi kekeliruan tersebut, Imam Al-Sanusi menghasilkan kitab Al-Barahin atau Risalah Al-Sadusiyah. Melalui kitab ini, beliau menyusun pembahasan akidah secara lebih jelas, mudah difahami dan sistematik melalui konsep yang dikenali sebagai sifat 20. Usaha beliau dalam membantu masyarakat memahami akidah dengan lebih tersusun dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Syahira binti Muhammad Saiful dengan matrik nombor 308163 akan menerangkan tentang definisi dan konsep sifat kidam. Jadi sifat kidam ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah. Dari segi bahasa, kidam bermaksud sedia ada atau terdahulu. Dari segi istilah pula, kidam bermaksud Allah SWT wujud tanpa permulaan dan tanpa pencipta. Ini bermakna kewujudan Allah tak bermula pada suatu masa tertentu dan tak ada siapa yang menciptakannya. Oleh itu, konsep ini sangat penting dalam akidah Islam kerana ia membezakan Allah daripada makhluk. Semua makhluk seperti manusia, haiwan, tumbuhan dan alam semesta mempunyai permulaan. Sebagai contoh, manusia dilahirkan pada waktu tertentu dan akan melalui proses kehidupan sebelum meninggal dunia. Tetapi Allah tidak sama seperti makhluk kerana Allah telah wujud sejak azali lagi, iaitu sebelum terciptanya masa, langit, bumi dan seluruh alam. Selain itu juga, sifat kidam juga menunjukkan bahawa Allah tidak bergantung kepada apa-apa untuk wujud dan kekal. Sebaliknya, semua makhluk bergantung kepada Allah untuk kehidupan dan kewujudan mereka. Manusia perlukan makanan, minuman, udara dan tempat tinggal untuk terus hidup, tetapi Allah tak memerlukan apa-apa kerana Dia Maha Sempurna. Seterusnya, lawan atau sifat yang mustahil bagi kidam ialah hudus. Hudus bermaksud sesuatu yang mempunyai permulaan dan diciptakan. Allah mustahil bersifat hudus kerana jika Allah diciptakan, maka akan timbul persoalan siapakah pula yang menciptakannya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahawa Allah bersifat kidam kerana keyakinan ini membantu memantapkan akidah serta menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Saya akan membentangkan mengenai pembuktian sifat kidam serta kepentingan memahami sifat kidam dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan sifat kidam? Sifat kidam ialah salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah wujud tanpa permulaan. Kewujudan Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diciptakan oleh sesiapa. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat azali, iaitu kewujudannya sudah ada sejak dahulu lagi tanpa permulaan. Berbeza dengan makhluk yang semuanya mempunyai titik permulaan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya, saya akan menerangkan pembuktian sifat kidam melalui dalil nakli. Dalil nakli ialah dalil yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Dalil pertama ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, yang bermaksud dialah yang awal dan yang akhir. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah adalah yang awal, iaitu tiada sesuatu pun yang wujud sebelumnya. Pada masa yang sama, Allah juga yang akhir, yang akan kekal selama-lamanya. Ayat ini membuktikan bahawa Allah tidak mempunyai permulaan dan kewujudannya mendahului seluruh alam semesta. Oleh itu, Allah bersifat kidam dan tidak sama dengan makhluk yang mempunyai permulaan. Dan yang kedua ialah ayat kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah sentiasa hidup dan tidak pernah berakhir. Allah juga tidak bergantung kepada sesiapa untuk terus wujud. Sebaliknya, seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Keadaan ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah dan membuktikan bahawa Allah memiliki sifat kidam. Dalil ketiga ialah hadis riwayat Imam Bukhari yang bermaksud Allah telah sedia wujud dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Hadis ini menunjukkan bahawa sebelum kewujudan alam semesta dan makhluk-makhluk lain, Allah telah pun wujud. Allah tidak memerlukan pencipta kerana Allah ialah pencipta kepada segala sesuatu. Ini membuktikan bahawa kewujudan Allah adalah mutlak dan sempurna. Selain dalil nakli, sifat kidam juga dapat dibuktikan melalui dalil akli atau dalil akal. Secara logiknya, setiap benda yang baharu pasti mempunyai pencipta. Sebagai contoh, sebuah rumah tidak mungkin terbina dengan sendiri tanpa adanya tukang atau arkitek. Begitu juga dengan alam semesta yang kita lihat pada hari ini. Alam semesta mempunyai permulaan dan sentiasa mengalami perubahan. Matahari, bulan, bintang, manusia dan seluruh makhluk mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Oleh sebab alam ini mempunyai permulaan dan berubah-ubah, maka sudah tentu ada pencipta yang menciptakannya. Pencipta tersebut mestilah tidak diciptakan oleh sesiapa dan tidak mempunyai permulaan. Jika pencipta itu juga diciptakan, maka akan timbul persoalan siapa pula yang menciptakannya. Oleh itu, akal dapat menerima bahawa mesti ada satu zat yang wujud tanpa permulaan dan tidak bergantung kepada sesiapa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat kidam. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan memahami sifat kidam. Kepentingan yang pertama ialah menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memahami bahawa Allah wujud tanpa permulaan dan tidak bergantung kepada sesiapa, keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah akan menjadi lebih kukuh. Kita akan lebih yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar dan layak disembah. Kepentingan yang kedua ialah dapat membezakan Allah dengan makhluk. Semua makhluk mempunyai permulaan, diciptakan dan akan berakhir pada suatu hari nanti. Namun, Allah berbeza daripada makhluk kerana Allah tidak diciptakan dan kewujudannya tidak mempunyai permulaan. Pemahaman ini membantu kita mengelakkan sebarang kepercayaan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kepentingan yang ketiga ialah menjadi asas kepada ibadah yang ikhlas. Apabila seseorang benar-benar memahami kebesaran dan kesempurnaan Allah, dia akan lebih ikhlas dalam beribadah. Segala amalan seperti solat, puasa dan doa dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan pujian daripada manusia. Kepentingan yang keempat ialah membentuk akidah yang sahih. Pemahaman yang betul tentang sifat kidam membantu umat Islam berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Ia juga dapat mengelakkan umat Islam daripada terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam. Selain itu, pemahaman terhadap sifat kidam juga dapat meningkatkan rasa syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menyedari bahawa segala nikmat yang kita peroleh datang daripada Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Kekal. Sebagai kesimpulan, sifat kidam membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa permulaan, tidak diciptakan dan tidak bergantung kepada mana-mana makhluk. Sifat ini dapat dibuktikan melalui dalil nakli daripada dalil Al-Quran dan hadis serta melalui dalil akli yang menggunakan akal fikiran. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah memahami dan menghayati sifat kidam agar keimanan semakin kukuh, ibadah menjadi lebih ikhlas dan akidah sentiasa terpelihara. Seterusnya 5.1 aplikasi sifat kidam dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Al-Qidam ini merupakan salah satu sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia, kita mestilah amalkan sifat ini supaya tidak tersasar daripada pemahaman akidah. Antara cara yang terbaik untuk aplikasi sifat Qidam adalah dengan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang Islam, kita mestilah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud sebelum terciptanya alam semesta ini, dan kita sebagai hamba mestilah menyembahnya. Seterusnya, dengan mengaplikasikan sifat Al-Qidam dalam hidup kita, ianya dapat menguatkan akidah seseorang umat Islam. Kita percaya bahawa Allah Subhanahu Taala hanyalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah kerana Dia sahaja yang wujud tanpa permulaan. Selain itu, kita perlu menghilangkan keraguan tentang kewujudan Allah Subhanahu Taala supaya iman kita lebih kukuh dan tidak goyah. Di samping itu juga, sifat Qidam yang diamalkan ini dapat menambahkan rasa kebergantungan manusia kepada Allah Subhanahu Taala, kerana kita berasa akan lebih yakin untuk bergantung harap kepadanya. Seterusnya, tawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Apabila manusia mengaplikasikan dirinya kepada sifat Qidam, maka seseorang itu sudah yakin bahawa dia meletakkan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu Taala setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perkara. Kita akan lebih mudah bertawakal kepada Allah kerana kita percaya Allah Subhanahu Taala itu mengatur yang terbaik untuk hamba-Nya. Oleh itu, apabila kita bertawakal secara ikhlas kepada Allah, maka Allah wujudkan rasa yakin kepadanya supaya kita tidak mudah cemas ataupun mudah putus asa. Di samping itu, dengan mengaplikasikan sifat Qidam, ianya dapat meningkatkan kesedaran iman. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang memahami sifat Qidam, maka mereka akan sentiasa sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhati hamba-Nya. Maka dengan itu, mereka akan sentiasa melakukan sesuatu perkara tanpa ada rasa paksaan. Mereka juga akan merasa rendah hati dan takut untuk melakukan sesuatu perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir adalah menolak fahaman yang salah. Dengan memahami dan menghayati sifat Qidam, maka mereka dapat menolak sebarang kesalahfahaman terhadap Allah Subhanahu Taala. Mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Taala ini tidak dicipta atau tiada sesiapa yang boleh disamakan makhluk dengan Allah Subhanahu Taala. Dengan adanya sifat Qidam dalam diri manusia, maka seseorang itu tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran ataupun kepercayaan yang lain. Seseorang yang mengamalkan sifat ini dapat menghindarkan diri daripada fahaman syirik, seperti mempercayai adanya kuasa lain yang setara atau lebih daripada Allah Subhanahu Taala. Hal ini dapat melindungkan diri daripada kesalahfahaman yang berlaku antara manusia. Seterusnya, 5.2, kesan penghayatan sifat Qidam. Kesan penghayatan sifat Qidam dapat memberikan ketenangan kepada jiwa manusia. Apabila seseorang mengamalkan sifat ini, maka mereka tidak akan berasa takut untuk menghadapi segala ujian, kerana mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Taala ada untuk menolong hamba-Nya dalam kesusahan. Ini dapat menghilangkan rasa gelisah terhadap perkara yang tidak pasti. Penghayatan ini telah memberi ketenangan jiwa terhadap seseorang sehingga mereka tidak lagi goyah untuk berhadapan dengan kesusahan, kerana mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Taala ada untuk membimbing dan melindungi hamba-Nya. Yang kedua, penghayatan sifat Qidam dapat membentuk rasa rendah diri seseorang. Seseorang akan berasa takut untuk melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala kerana mereka berasa diperhatikan. Kesedaran ini dapat menimbulkan rasa rendah diri kerana mereka sedar bahawa semua yang wujud di dunia ini hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Taala semata-mata. Selain itu, penghayatan ini turut memberi kesan kepada seseorang agar mereka dapat menghindarkan diri daripada bersikap angkuh. Yang ketiga, kesan penghayatan sifat Qidam ini dapat memupuk keikhlasan diri seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Seseorang akan berasa lebih ikhlas dalam melaksanakan ibadah kerana mereka sedar bahawa Allah Subhanahu Taala sentiasa melihat gerak-geri hamba-Nya dalam melakukan sesuatu perkara.
Selain itu, penghayatan ini menjadikan seseorang tidak mengharapkan balasan daripada makhluk. Sebaliknya, mereka hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Taala. Impak daripada penghayatan tersebut, maka seseorang akan lebih sering melakukan ibadah sama ada secara tersembunyi ataupun terang-terangan, kerana mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa wujud dan mengetahui setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Di samping itu, penghayatan sifat kidam juga dapat memberi kesan kepada manusia, iaitu seseorang dapat menguatkan diri untuk menghadapi kesabaran dalam ujian. Mereka yakin bahawa ujian yang dihadapi itu akan diberikan ganjaran pahala yang berterusan kelak oleh Allah Subhanahu Taala apabila mereka terus bersabar. Selain itu, seseorang yang menyedari bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, maka ujian yang datang bukanlah dilihat sebagai beban semata-mata, namun ianya adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tambahan lagi, kesan daripada penghayatan sifat kidam juga dapat menenangkan hati ketika ditimpa kesusahan, kerana kita sebagai Muslim percaya bahawa Allah Subhanahu Taala sentiasa ada untuk membantu dan memberi jalan keluar pada waktu yang sesuai kepada hamba-Nya. Terakhir, kesan yang diperolehi daripada mengamalkan penghayatan sifat kidam adalah dapat meningkatkan rasa kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan timbulnya sifat kidam dalam diri seseorang, maka dia akan menimbulkan rasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Taala. Dia juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan kerana mereka sedar bahawa dirinya sentiasa berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Penghayatan sifat kidam dalam diri seseorang ini turut melahirkan sifat bergantung harap dan juga sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala dalam setiap urusan kehidupan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu semasa dan penyelesaiannya berkaitan dengan sifat kidam. Antara isu yang berlaku pada masa kini ialah fahaman yang menganggap alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Fahaman ini dipengaruhi oleh atheism, naturalism dan salah faham terhadap teori seperti Big Bang. Mereka beranggapan bahawa alam boleh wujud secara kebetulan tanpa kuasa Tuhan. Sedangkan dalam Islam, sifat kidam menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa permulaan dan merupakan pencipta seluruh alam. Selain itu, pengaruh sekularisme juga menjadi satu cabaran dalam kehidupan moden. Fahaman ini memisahkan agama daripada kehidupan seharian sehingga manusia kurang menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Contohnya, ada individu yang hanya bergantung kepada usahanya sendiri dalam pelajaran atau pekerjaan tanpa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, terdapat juga kebergantungan yang melampau kepada sains dan teknologi. Sesetengah pihak terlalu mempercayai logik dan fakta sains semata-mata sehingga melupakan Allah sebagai pencipta alam. Malah, ada yang menolak perkara berkaitan agama kerana menganggapnya tidak selari dengan logik atau bukti saintifik. Kegagalan memahami sifat kidam ini boleh memberi beberapa kesan negatif kepada masyarakat. Antaranya ialah iman menjadi lemah dan seseorang mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah. Selain itu, mereka juga boleh kehilangan ketenangan jiwa, mudah mengalami tekanan dan berputus asa apabila menghadapi masalah kerana terlalu bergantung kepada diri sendiri. Mereka juga boleh menjadi sombong dan lupa bahawa segala kejayaan yang diperolehi sebenarnya datang daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mengatasi isu ini, pendidikan akidah perlu diperkukuhkan sama ada di sekolah maupun di universiti supaya masyarakat lebih memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ilmu sains dan agama perlu digabungkan dalam proses pembelajaran agar masyarakat dapat melihat bahawa penemuan sains sebenarnya membuktikan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Dengan cara ini, keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dapat diperkukuhkan dan masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang salah. Kesimpulannya, sifat kidam membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa permulaan dan merupakan pencipta seluruh alam. Penghayatan sifat ini mampu mengukuhkan akidah, meningkatkan keimanan serta membantu umat Islam menghadapi cabaran pemikiran moden. Oleh itu, setiap Muslim perlu memahami dan menghayati sifat kidam agar sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka.